Okey geng, dah sampai dekat bawah. Ni dah petang lah. Okey. So ini geng-geng kita geng. Saya parking sana. Ini geng-geng. Banyak lah. Okey lah kan. Ada juga yang belum datang mungkin. Okey. Saya duduk dekat hotel sini lah. Saya tak tahu nama apa hotel. Hotel apa ni? Citytel Express. Citytel Express dekat bawah ni. Nanti kita orang akan gerak ke Vespa Penang. Daripada sini kita orang akan ride ke sana sampai ke Vespa Penang. Lepas tu kita tengoklah malam ni macam mana majlis pelancaran Vespa model baru. Nanti saya tunjuk video. Yang ni cantik kan. Yang ni 36,000. Dia ada lampu pula. Yang ni 300cc. Yang ada yang 125. Yang ni model yang saya pakai, tapi yang ni 125. Kepala dia petak. Saya punya kepala bulat. Okey Wi Okay. Ada senang Alright. Nanti kita jumpa lagi on the board. Tunggu jap. Bye. Okay geng, so ramai ni. Ingat tak ramai tu. And then kita orang nak pergi ke Vespa Penang. Vespa Penang yang mana dah ada kat Penang tu dah tahu lah. Okay, so nanti kita jalan. Kita on the bike depan Citytel Express ni. Kita akan pergi ke Vespa Penang. Semua ada lah kategori apa, saya pun tak tahu lah. Sebab saya pun baru lagi dalam. Dah. Lepas. Okay geng, so jom. Jom kita jalan ke geng-geng Vespa. Santai-santai je ni. Oh ramai geng. Jom, let's go geng. Terbayar. Saya ingat tak banyak jugalah. Oh, hari ni nampak tu depan tu, janganlah turun lagi. Relax dulu geng. Baru sampai sudah koyak nanti. So kita perjalanan nak pergi ke tapak pelancaran tu. So jadi bergerak lah sekarang. Nak sampai kat sana. Dekat je ni, bukan jauh pun. Tapi pusing-pusing pandai. Jom. Ini kat mana ni? First Avenue. First Avenue. Oh, dah masuk bandar dah ni.
Saya pun tak tahu kat mana. Ikut dia orang je lah. Ini dah jadi Vespa Attack tu. Vespa Attack Penang tu. So let's go. Saya pun tak tahu, saya ikut sajalah. Dah hujan lah sekarang. Dia pun, saya pun view lah. Tapi yelah, kita orang ride ni bercambah-cambah berserabut sikit pasal dengan keadaan di Penang ni, korang tak faham lah dengan keadaan ramai je, jam. Lagi satu apa nama dia panggil, kena pandai-pandai lah nak hidup kan. Saya rasa macam jauh sikit tu. Bahaya. Oh, itu nasib baik. Saya tak sempat nak cakap naik situ tu. Ya, jom. Baik, geng. Boleh. Weh. Alright. So kita dah sampai di tempat event Vespa. Tapi hari ni nasib lah kan, nasib hujan kan. Okay, so kita dah sampai sini. Full lomo. Oh, terbaik geng. Jom nanti kita sambung geng. Bye. Okay geng, sudah meriah tapi ini hujan turun geng. Tiba-tiba lebat hari ni. Aduh. Kalau petang tadi start lah okey lah. Hujan dah turun geng. Tak boleh buat apa lah. Apa kita tengok nanti macam mana. Kita relax dulu. Jom. To officially launch our new Vespa Officina 8. Now gentlemen, on my count, you pull the clock to the back, yeah? Members of the media, ready? Cameras ready? Ladies and gentlemen, to officially launch the new Vespa Spring 150 Officina 8 and Vespa GTV 300 Officina 8 on my count. In 3, 2, 1! Ladies and gentlemen, congratulations! Officially launched the new Vespa Spring 150 Officina 8 and Vespa GTV 300 Officina 8. I'm going to reveal the Spring 150 Officina 8. The price would be 22,000. There we go, ladies and gentlemen, 22,000. And then for GTV is 37,900. Itu dia, 37,900 for GTV Officina 8. Thank you so much, Hayati, for doing the honor.
Ini Museum Vespa kan? Museum Vespa. Dia punya chassis frame. Kau tengok chassis dia besi kan? Daripada depan, ekor belakang, semua besi. Wow. Kalau korang ada crack, korang boleh detect tau. Motor ni tak boleh tukar kawasan. Dia kena tekuk body. Ini frame dia. Okay. Nampak? Oh, tapi ni yang macam ni je juga. Contoh kalau korang beli motor, kalau kata kesan tepit, maknanya dia pernah jatuh, dia pernah crash. Itu je lah. Yang bagus dia, Vespa ni dia bersih. Ini adalah Museum Vespa. Saya pun tak tahu bila dia start. Cuma yang sampai saya tahu, kita jalan-jalan dekat sini. Oh, ini macam-macam benda ada kat sini. Alright, this is George. This is George. Okay, so sekarang misi nombor P. Saya dah dapat dah. So saya cok sini P. 1, 2, 3. Alright. Okay, saya dah dapat huruf P. 1946. Ni kalau kau tengok ramai-ramai dulu. Okey, dah dapat lah. Dah dapat dah. Lama ni cari ni. Jom. Tahun depan kita akan buat lagi destination Vespa House. Next destination Melaka. Okay, kita akan buat dalam after Raya of next year. So the next one kita akan pindah ke pergi Melaka. Alright, we will, like it says, we need your feedback untuk feedback semua kawan-kawan owner Vespa.
Alright, what your feedback? Apa yang kita boleh buat lebih baik untuk jenama Vespa, untuk the love of Vespa. Okay, as we go along, maybe kita akan naik pergi, if demand ada, kita pergi East Coast. Okay, so kita pergi North, South dengan East Coast sebelum balik Kuala Lumpur. And next year kita akan plan Vespa Day. So the Vespa House will return to KL for Vespa Day. Okay, kita perancangan kita yang kita harap semua boleh join. Grup lagi besar, lagi gempar. Okay, terima kasih. Okey geng, dah dapat dah shampoo. Aduh, tadi dah time lapse lah, nanti tak sempat lah. So saya dah dapat dah satu. And then saya dah dapat juga cap. Alright, jom. Misi selesai. Okay, ramai hari ni ronda pusing-pusing Penang. Okay, so sekejap je. Saya pun tak tahu kat mana ni geng. Tapi memang meriah ikut dia orang lah. Pusing-pusing je lah. Nanti so lepas ni nak balik lah. Nak balik tidur. Alright geng. Okay, nanti kita sambung lagi. Jom. Okay, jumpa lagi. Jumpa lagi geng. Ramai oh. Okey, majlis pun dah bersurai lah. Terbaik eh. Baik, mula. Alright, dah selesai. Okay, so itu sajalah penggembaraan Vespa di malam hari. So kita orang nak balik di sini dah pula. Saya pun tak tahu kat mana. Dekat mana V pun saya tak tahu. Nanti kita jumpa lagi. So let's go. Oh, dekat mana V dekat mana? Ni Lambretta. Halo. Jom balik. Batu balik lah. Kita pergi Batu balik. Kawan V mana? Kawan V mana? Ha? Balik, jom. Itu ke? Bukan? Tak ada? Tak lupa orang kok. Kita pun tak tahu pergi mana tadi. Saya duduk depan. Saya depan duduk. Diorang nak datang lagi. Kita balik ni lah, balik Jostown balik lah. Balik Jostown balik lah. Okey, jom geng. Saya pun tak tahu kat mana jalan ni. Okey, nanti kita sambung balik geng. Tak jumpa jalan tu. Okeylah, meriah. Bye, jom.
Masih lagi di Penang, kita naik feri di Pulau Pinang ni. Dengan kata dulu dah tutup, tapi sekarang dia ada balik. Saya pun tak faham ada ke tak ada ke, kita cuba dulu.